jangan mudah terpedaya dengan jalan singkat, atau jangan keluar malam tanpa keperluan. Legenda ini menjadi alat kawalan sosial, membentuk perilaku generasi muda. Saya pernah berbual dengan seorang pakar antropologi yang menyebut bahawa orang minyak melambangkan ketakutan kolektif terhadap perkara tidak diketahui, fear of the unknown. Setiap kali masyarakat dihimpit keresahan, mitos seperti orang minyak kembali popular sebagai cerminan kegelisahan itu sendiri. Jadi lain kali bila anda dengar kisah orang minyak, renungkan apakah mesej tersembunyi yang ingin disampaikan oleh orang tua kita. Legenda ini jauh lebih dari sekadar cerita seram. Ia suara hati masyarakat penuh pengajaran dan amaran. Sekarang, mari kita bincang satu aspek menarik. Bagaimana masyarakat tradisional melindungi diri dari orang minyak. Ada pelbagai teknik dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun. Antaranya, menggantung tangkal sejenis amulet di pintu atau tingkap kononnya mampu menangkis aura jahat. Ada juga ritual bacaan ayat Al-Quran tertentu, khususnya surah Yasin dan ayat kursi yang dianggap sebagai spiritual defense system terhadap gangguan makhluk gaib. Saya pernah dengar sendiri dari seorang tok imam kampung bahawa kekuatan sebenar terletak pada keyakinan bukan hanya pada objek fizikal. Mungkin anda berkata, takkanlah sekadar gantung tangkal boleh halau makhluk. Tetapi, dari sudut psikologi, ritual ini memberi rasa tenang placebo effect yang membantu mengurangkan ketakutan. Bukankah kepercayaan dan minda saling berkait rapat dalam mengatasi fobia? Dalam sesetengah kisah, penduduk kampung akan berjaga malam secara berkumpulan konsep community vigilance. Ini bukan saja meningkatkan keselamatan tetapi juga memupuk semangat bersatu padu. Betul kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagi saya, ritual dan kepercayaan ini adalah refleksi kreativiti masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka mencipta toolkit sendiri